folder. So nanti akan ada 2 recording tau. Okay, jadi kita buat soalan nombor 2. Okay, ini start daripada set 2, soalan nombor 2. Kenapa dia nombor 2 dia tak ada nombor 1 Oh, sebab cikgu pilih-pilih kot. Okay, nombor 2 apa jawapan dia? Apa fungsi utama penunuh Bunsen ni? Jawab cepat. Ya, B betul. Okey, nombor 3, cara nak baca. Yang ni kan cara nak baca dia. Kalau awak nampak garis, awak baca 6.5. Tapi kalau awak tak nampak garis, awak baca 6.0. Kosong, 2 tempat perpuluhan. Lepas tu belakang ni pula, kalau awak nampak ni, baca 0.30. Dapat 6.30. Unit dia. Excuse me. Betul. Alright, cikgu dah okey dah. Tersedak. Okey, B betul. Bijak awak. Nombor 6. Nombor 5 dulu. Nombor 5 apakah yang dimasukkan dengan sel? Betul, unit asas, a basic unit of life. Bijak. Agak-agaknya cikgu dah tersebut-sebut juga tadi kan. Kalau siapa yang fokus daripada awal, awak akan dengar kan. Kelas kita tak ada rehat ya, sebab cikgu macam tak ada purpose nak rehat. Kecuali kalau awak nak rehat, awak rehat sendiri. Nombor 6, apakah jawapannya? Okey, dia kata dalam proses respirasi sel, tenaga akan dihasilkan. Apakah yang berlaku semasa cellular respiration? Glukos. Pandai. Bijaknya. Semua orang jawab yang betul. Jawapan dia C. Bijak. Bagus. Nombor 3 dah start dah. Inilah soalan kita. Mengalami demam. Bila dia demam, 2 penting melibat proses fermentasi. Demam kencing lah, apa semualah kan. Ataupun sistem nak bagi dia suhu dia normal kembali. Apakah nama sistem untuk bagi suhu dia normal kembali? Dia start daripada huruf ya ke? Tengok. Ya betul, sistem endokrin dan juga ya endokrin. Okey, ni dah. Ya betul, sistem ramai boleh jawab tak ni? Sistem N tu dan dan sistem perkumuhan. Kena minum air banyak-banyak lepas tu kencing. Perkumuhan. Sebab apa tau? Okay, ni kan dia kena minum banyak-banyak dan dia kena kencing. Okay, dah siap dah. Endokrin dengan excretory. Ya, endokrin dengan sistem perkumuhan. Dalam bahasa Inggeris, sistem perkumuhan is excretory system. Ya, endokrin dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun endokrin juga. Ejaan dia macam ni ya. Cikgu ejakan ya. Sistem perkumuhan dalam bahasa Inggeris adalah sistem perkumuhan adalah excretory system. Itu ejaan bahasa Inggeris dia. Bahasa Melayu, sistem endokrin. Endokrin dalam bahasa Inggeris endokrin system. Okey, boleh eja ya. Doktor nasihatkan supaya dia minum air masak banyak-banyak. Sebab dia nak regulatekan body temperature dia. Dia perlukan air yang banyak kan. Volume of water content kan. Untuk reduce the heat kan. So mari kita lihat. Orang demam ni biasa dia punya muka dia akan nampak merah. Reddish. Okey, terangkan doktor nasihat kenapa dia kena minum air banyak. Untuk prevent apa? Prevent untuk mengelakkan dehidrasi. Prevent apa dalam bahasa Inggeris? Endokrin. Okay. Bahasa Inggeris apa? Prevent dehydration. Dehydration. Prevent daripada dehydration. Lepas tu dia kena minum air banyak sebab apa? To lower body temperature. Suhu badan dia sangat tinggi. Okay. Untuk rendahkan suhu badan dia. Untuk elakkan hidrasi. Elak dehidrasi. Okey. Jelaskan mekanisme pembetulan. Yang pertama, dia punya salur darah akan mengembang. Salur darah mengembang. Ni cikgu tengok skema ni. Untuk
Bebaskan haba. Bebaskan haba. English. Haba dan turunkan suhu badan. In English, the blood vessel will expand and release heat. To lower body temperature. To lower body temperature. Contoh ejaan dia. Tahu? Okay, nombor 2. Apa jadi pada hairs, bulu roma? Hairs lie flat. Dia akan condong. Bulu roma Bulu roma condong. Bulu roma akan jadi condong. Okay, dan peluh akan keluar. Peluh akan keluar. Dalam bahasa Inggeris, sweat will be produced. Itu baru 2 markah je. Soalan ni keluar boleh dapat markah ke masa tu? Sebab dia banyak ni penerangan dia. Itulah sains dia memang tak senang. Tapi kalau kita faham istilah dia, kalau kita gunakan, dia boleh jadi senang. Aktiviti otak berkurang kan, markah yang ketiga. Okay, markah yang ketiga, dia kalau macam menggigil, dia aktiviti otak dia bertambah. Cikgu letak dekat atas tau sebab tak muat dekat sini. Okay, aktiviti otot berkurang sambungan dia ya. Aktiviti otot berkurang. In English, muscle and hormone activity. Muscle and hormone activity reduce. Jadi less urine produce. Air kencing tu urine lah. Jumlah urine sedikit dihasilkan. Dihasilkan dengan sedikit lah. Sedikit saja jumlah urine dia. So itu nombor 3. Barulah dapat 3 markah. Okay, nak dapat 3 markah, itulah dia. Okay, cikgu dah ambilkan gambar ya. Sebab masa macam buruk kita. Sikit lagi je. Kita buat lagi soalan. Banyak ni. Awak buat tak? Skema cikgu ada bagi. Ni memang biasa cikgu-cikgu favourite lah ni. Suka buat soalan macam ni. Suka buat macam ni lah. Tanya-tanya awak benda macam ni. Dia nak tengok belajar ke tidak? Kenapa penting hemostasis? Jawapan dia sebiji ada dalam buku teks. Mengekalkan suhu optimum. Mengawal keseimbangan air dan garam. Dia memang ada dalam buku teks. Macam ni. Cikgu tunjukkan awak terus lah skema ni. Kenapa cikgu tunjuk skema? Sebab cikgu nak jawapan awak persis skema. Biasa kadang-kadang kita kena belajar daripada skema. Sebab kita nak nampak dia punya jawapan dia tu. Oh macam ni cara jawab dia. Kita tengok ya. Macam mana dia jawab. Okay, nampak tu? Biasakan belajar kalau ada skema tu tengok. Jawapan dia untuk mengekalkan suhu badan optimum untuk fungsi enzim dan sel. Jadi kan enzim ni dia perlukan temperature tertentu untuk optimum. Untuk pastikan dia punya hormon enzim itu aktif. Itu sebab dia. Mengawal keseimbangan air dan garam untuk elakkan dehidrasi. Nampak tu ni. Mengawal keseimbangan air dan garam. Mengekalkan suhu badan. Tapi reason dia untuk apa? Macam ni, mengekalkan suhu badan. Untuk apa? Untuk pastikan suhu optimum untuk buat proses enzim dan juga sel badan. Okay, tengok yang kedua pula. Mengawal keseimbangan air dan garam mineral. Untuk apa? Untuk elakkan dehidrasi. Cuba tengok nombor 3 pula. Menstabilkan persekitaran dalaman. Untuk apa? Supaya organ dapat berfungsi dengan baik. Nampak? Okay, tengok yang kedua pula. Mengawal keseimbangan air dan garam mineral. Untuk apa? Untuk elakkan dehidrasi. Cuba tengok nombor 3 pula. Menstabilkan persekitaran dalaman. Untuk apa? Supaya organ dapat berfungsi dengan baik. Nampak? Cuba tengok nombor 4 pula.
Jadi bila ada dalam macam ni kan, dia kena bagi tahu function, lepas tu explain. Function mengekalkan suhu badan. Nombor 1. Explain dia supaya enzim dia berfungsi. Okay, tengok nombor 2. Nombor 2, mengawal keseimbangan air. Nombor 2. Untuk apa? Untuk elakkan dehidrasi. Okay, tengok nombor 3 pula. Nombor 3 apa? Menstabilkan persekitaran dalaman. Yang ini nombor 3. Supaya organ dapat berfungsi dengan baik. Okey? Cuba hadam dulu ya apa yang cikgu cakap tu. Dia tanya apa fungsi hemostasis? Kekalkan suhu badan. Kenapa? Suhu badan kita tak okey ke? Suhu badan kita ni kena pada suhu optimum. Biasanya 42 pula dah. Itu suhu ILU, salah. ILU kita panas sikit tau. Sebab dia nak activate the enzyme. So kita tak payah sebut berapa suhu, kita cakap suhu optimum sahaja. Barulah enzim dalam badan kita akan berfungsi. Yang kedua, nak kawal kandungan air. Sebab kalau tak nanti kita dehydrate. Kalau air tak cukup. Kalau lebih tak apa, kencing je. Nombor 3, untuk bagi persekitaran dalaman kita, organ kita berfungsi dengan baik. Tahu tak, kalau kita demam terlalu kuat sampai suhu 40 ke atas, dia pada maksimum 37.5, 38, 39 tau. Tapi kalau suhu kita 40 ke atas, kita punya otak kita akan jadi cair. Kita punya organ dalaman kita akan jadi cair. Sebab panas tu menyebabkan organ dalaman kita ni, dia jadi rosak. Bayangkan So demam memang tak boleh lebih daripada 40. Lebih daripada 40, organ dalaman kita semua akan rosak. Macam tu. Okey, sambung balik soalan. Okey, ini adalah bab 2. Macam mana kita nak buat eksperimen nak tengok sel chick. Dia ada 2. Satu nak tengok sel pipi, chick cell. Satu lagi nak tengok sel chloroplast tu kan dekat pokok tu. Apa namanya? Sel dinding sel tumbuhan. Sel tumbuhan tu sama je. Cuma sel tumbuhan tu kita letak iodin. Kalau sel pipi ni kita letak metilena biru. Betul tak? Korang ada lagi ke dengan cikgu ni? Kejap cikgu nak check ni. Cikgu check. Seorang dah hilang. Siapa tu pergi tu? Tadi 48. Sekarang dah hilang seorang. Lantak. Ada colik ke apa? Hilang dah. Mana pergi budaknya? Tanta, dah lah. Nak pergi makan lah. Biarlah cikgu tu cakap seorang-seorang. Tak baik tau. Tinggalkan cikgu tau. Cikgu pun tak makan lagi. Let lah. Kita, apa nama dia? Tak tahu. Malah cikgu nak check sebab kadang-kadang kalau kita check dia pergi, dia tak sengaja. Cikgu, minta maaf cikgu, saya tak sengaja. Saya tak tahan nak terberak. Lepas tu saya keluar dulu. Nanti saya masuk balik. Macam tu. Mana kita tahu kan husnuzon. Jangan fikir siapa. Kita husnuzon je ya. Okey. Dah, bila nak letak dia macam ni tau. Ambil kapas, korek kat dalam ni, dalam pipi ni. Sebab kita ada sel. Sel kita tak payah ambil kat dalam pipi. Ambil kuku kita ni, kari dekat muka kita ni. Jangan buat sekarang, jangan buat. Ni contoh saja. Ya. Ataupun ambil tangan kita ni, kari sini. Kita dah dapat sel dah. Ya, dah sikit. Kita akan dapat sel. Kita macam ni, tarik ni pun dah dapat sel dah. Kita gosok muka kita ni pun kita boleh dapat sel. So dia nak ambil sel yang fresh daripada dalam pipi. So dia buat apa? Dia ambil apa-apalah. Kita tempat apa ke. Lepas tu dia letakkan. So kita nak cari ni mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3, mana nombor 4. Apakah langkah pertama dalam menyediakan slide sel pipi yang ditunjukkan dalam rajah? Adakah langkah pertama kita menitiskan larutan rododendron? Adakah menggunakan kertas tulis untuk menyerap lebihan? Tak je. Adakah menitiskan air suling ke dalam slide kaca? Tak je. Menurunkan penutup secara perlahan-lahan. Langkah pertama. Apa langkah pertama kita? Cik fikir, apa langkah pertama kita? Apa dia langkah pertama kita? Tak nampak. Dia bagi basah dulu betul si. Dia bagi basah dulu. Pandai. Okey, bagi basah dulu.
Selat kaca tu kering pun tak boleh juga. Tak nampak pula kan. Cikgu ada beli mikroskop. Cikgu memang suggest tau. Kalau awak minat sains ni kan beli mikroskop dekat Shopee. Cuti-cuti ni tengok mikroskop kat Shopee. Murah je, tak mahal. Okey, lepas tu kan ni nombor 1, lapiskan. Lepas tu kita buat apa lagi ya? Ini adalah iodine. Yang ni dia letakkan chip sel tu. Yang ni dia letak sel pipi dekat situ. Sel pipi. Nampak tak dia pakai stick? Dia pakai congkak gigi. Kan dia pakai congkak gigi kan? Congkak gigi tu. Kayu congkak gigi tu. Lepas tu dia letakkan sel pipi tu. Kalau dia letakkan sel pipi, dia letakkan iodine. Lepas letakkan iodine, dia akan letakkan sisik kaca. Sisik kaca tu. Dia letakkan sisik kaca, iodine tu berlebihan. Kalau berlebihan, dia ambil kertas turas. Buat tak eksperimen ni? Dia ambil kertas turas, lepas tu dia letakkan metilena biru dulu kan kat sini. Lepas tu baru dia ni. Sebab kenapa nak kena letak metilena biru cikgu? Sebab nak bagi warna. Sebab sel tu tak ada warna. Cikgu, macam mana nak bezakan dia titis air suling ke metilena biru? Okey, mula-mula dia titiskan air suling dulu. Sebab dia kena ada cecair. Sebab kalau tidak nanti sisik kaca tu tak nampak pula sel tu. Kena buat ni eksperimen wajib. Okey, macam ni. Awak ambil congkak gigi, awak janganlah pergi korek bagi luka pula. Just gosok-gosok je dekat pipi sebelah dalam awak tu. Gosok-gosok je sikit je sebab kita nak dapatkan sel tu. Tak payah nak luka-lukakan pipi awak tak perlu Lepas tu letak dekat sini ni, cikgu cakap ni letakkan sel pipi tu. Lepas tu dah letakkan sel pipi, letak iodine. Letak iodine, iodine pula dah. Ya Allah, sorry cikgu salah, bukan iodine. Iodine tu untuk sel tumbuhan. Minta maaf ya, cikgu silap ya, bukan iodine. Iodine untuk sel tumbuhan. Yang ini adalah metilena biru. Kenapa tahu? Bila kita letak metilena biru, nanti sel badan kita tu, sel manusia ni, dia akan nampak warna biru. Kalau yang animals, dia akan nampak warna oranye. Itu kalau kita letak iodine. Iodine ni khas untuk tengok tumbuhan. Untuk tengok tumbuhan. Nak tengok tumbuhan, ambil iodine. Kalau nak tengok manusia punya sel, haiwan punya sel, ambil metilena biru. Kenapa guna iodine cikgu? Kenapa tak guna ni blue methylene? Aisara buat blue methylene. Sebab kalau iodine kita boleh tengok 2 in 1. Kita boleh tengok starch sekali. Sebab iodine boleh tengok the presence of starch. Nanti bila tengok presence of starch kan, nanti dia jadi warna biru pekat. Dia akan berubah warna. Iodine tu dia warna orange tau, atau warna kuning tau. Nanti dia berubah warna-warna biru. So masa tu kita boleh nampak bahawa dekat tumbuhan tu dia ada makanan dia dah. Dia ada starch. Lepas tu letakkan sisik kaca. Lepas letak sisik kaca tu kan, nanti kan ada air berlebihan kat tepi-tepi tu kan. Kena ambil kertas turas. Kena sedut air tu. Macam serap. Bukan sedut, serap. Serap air tu. Bila dah serap, dia dah memang confirm, kemas, elok. Boleh pergi letak dekat mikroskop. So kalau awak nak beli mikroskop, boleh beli dekat Shopee. Harga dia RM19.9 atau RM20. Tapi tak boleh tengok sel, boleh tengok nyamuk. Sebab sel ni dia terlalu kecil, dia perlukan fokus yang sangat tinggi. Dia kena berapa puluh ribu. Tapi kan cikgu tengok dekat Shopee kan, ada jual yang 30,000, 20,000 kali ganda. Sekejap cikgu tunjukkan dekat awak yang cikgu beli dekat Shopee kejap. Nama dia mikroskop mainan. Google. Google. Lepas itu awak type kat sini. Awak pergi letak dekat handset awak tu. Mikroskop. Mikroskop mainan. Dia walaupun mainan, ni dia. Jangan beli dekat temu, beli kat Shopee je. RM18 ni, 199 tu dah real dah tu. Beli yang mainan je, yang macam ni. Ni yang cikgu beli ni, yang macam ni. Dia masih lagi boleh tengok nyamuk. Ini cikgu beli. Beli yang ni. Serius beli yang ni. Awak pergi sekolah. Tak ada siapa nak marah. Ni bukan mainan, ni belajar. Awak ambil ni, jaga elok-elok barang part dia ni macam fragile lah. Bawa bateri. Bawa pergi sekolah, lepas tu awak pergi tangkap nyamuk. Lepas tu awak letak, awak boleh nampak kaki nyamuk tu. Cikgu masa tu cikgu tengok macam wow. Tapi dia akan bagi sampel. So first awak tengok sampel dia dulu. Lepas tu bila awak dah tahu guna kan, nampak kaki nyamuk dia macam ni kan. So kat sini ada macam duri-duri. Satu kaki tu pun ada banyak duri-duri.
temu memang semua benda tak tahan daripada China kan. Tapi cikgu punya elok lagi, cikgu jaga ni, elok lagi. Cuma dah hilang dia punya sampel dia. Bukan hilang, tak tahu dia letak kat mana. Yang ni berapa ringgit lah, yang ni awak memang kalau awak ada adik-beradik kan, benda ni takkan rugi lah. Awak beli sampel dia. Sampel dia ada jual juga. Jangan beli ni je, beli sampel sekali. Cikgu beli sampel. Sampel dia memang ada jual. Dia orang dah preserve dah sampel tu dan kita boleh letak kat bawah mikroskop ni. Cuma mikroskop ni tak begitu kecil lah dia punya apa. Dia punya ni nampak. Ni cara nak guna dia. Ni dia punya ketinggian dia. Ni ada 3 kantas. 1, 2, 3. 20,000, 10,000, 30,000. Macam itulah dia punya gandaan nak tengok tu. Okay. Saya ni sonok. Tak ada benda tak sonok. Semua sonok. Nombor 6. Hemostasis. Okay, baca. Dia kata termostat digunakan mengawal suhu ketuha. Jika mengesan terlalu tinggi, dia akan dimatikan dan suhu akan menurun. Jika mengesan suhu terlalu rendah, fungsi pemanas akan dihidupkan semula untuk menaikkan suhu. Apakah maksud hemostasis? Suhu lah tu. Okay, apa jawapan dia? Nombor 6. Meningkatkan suhu apabila terlalu sejuk. Betul, C. Seimbang. Ya. Itulah dia. Dia nak bagi sama, nak bagi seimbang kan. Ya, jawapan dia C ya. Pandai. Jawapan dia C. Bagus awak ni. Okay, jom kita buat soalan nombor 1 pula. Okay, yang manakah membantu menggunakan kehidupan seharian kita? Okay, cuba nombor 1 apa jawapan dia? Membantu lah C juga lah C. Okay, nombor 2 pula. Mengapakah bahan kimia kalium dan litium perlu disimpan dalam minyak parafin? Yang ini boleh jadi soalan struktur juga. Kenapa kita simpan dalam minyak parafin? Dia sangat activate Nanti dia boleh meletup. Bila kena udara tu dia sangat aktif. Kalium ni dan juga litium ni dia aktif. Dia adalah bahan kimia yang aktif dengan oksigen. Bukan dengan udara, dengan oksigen. Bila dapat oksigen tu dia akan react. Kita tak cakap dia reaktif tau, bukan aktif. Dia reaktif. Jawapan dia adalah A. Kalau dia terdedah pada udara, dia akan activate, reaktif. Okey, nombor 4, alat pengukuran X. Apakah kelebihan X berbanding dengan angkut vernier dan pembaris? Yang ni kita bercakap tentang sensitivity ataupun kepekaan. Okey, yang ni kita boleh bezakan. Kalau pembaris, kita tulis ya. Kalau ruler biasa, kalau vernier caliper, okay, dan kalau ini namanya apa? Ini namanya micrometer. Micrometer screw gauge. Nama dia micrometer screw gauge. Ejaan G-A-U-G-E. Tolok skru micrometer. Dalam bahasa Melayu, tolok skru micrometer. Kejap kita tertinggal soalan nombor 3. Tak apa. Kalau ini 0.1 cm. Kalau yang ni 0.01 cm. Kalau yang ni 0.01 tetapi dalam mm. Soalan nombor 3 kita tertinggal. Tak apa, sekejap je. Sekejap kita kembali semula. Okay, jadi mana lebih sensitif daripada sentimeter dengan milimeter? Nampak? Ni cm. Yang ni cm. Tapi yang ni mm. Mm lagi kecil. Mm lagi kecil. Nilai dia lagi kecil. Bila dia lagi kecil, dia lagi more sensitive. Faham? Dia akan lagi more sensitive. Sebab dia punya scale division dia, kalau nak tukar kepada sentimeter pun boleh. Dia akan jadi 0.001 sentimeter. Itu kalau kita nak tukarkan dia kepada sentimeter. Boleh je kalau nak tukar dia pada sentimeter. Okey, nombor 6 jawapan dia apa? Dia kata, apakah kelebihan alat pengukur X? Lebih tepat, pandai. Jawapan dia adalah A. Sebab apa? Sebab dia punya sungatan dia lagi kecil dan juga dia punya tempat perpuluhan dia lagi banyak kalau ikutkan. Bila kita baca, memang kita baca 2 tempat perpuluhan dalam mm. Tapi bila kita convert kepada cm, dia akan jadi 3 tempat perpuluhan. Okey, kita tertinggal satu soalan ya. Terima kasih. Nampak cikgu tak perasan ya. Soalan nombor 3 di mana? Di mana soalan nombor 3-nya? Di bawah di bawah ni. Okey, soalan nombor 3 di bawah. Berapa jam bersamaan dengan 450 saat?
Okay, kita ambil 450 saat nak pergi kepada hours. Tapi sebelum pergi ke hours, dia kena pergi kepada minit dulu. Dah pergi ke minit, baru dia boleh pergi pada hours. Setuju tak? Jadi 450 saat ni berapa minit? Berapa minit ni berapa hours? Macam tu cara buat dia. So 450 bahagi berapa? Yang ni bahagi berapa? Bahagi 60 kan? Kan? Betul tak? Bagi 60. Okey, berapa dapat kalau bagi dengan 60? Dapat berapa minit? Tak, cikgu tak ada kalkulator. Ada dalam beg. Oh, ada kalkulator. Tolong kira je. Okey, 7.5 minit. Confirm 7.5 minit. Okey, ni minit. 7.5 minit ni nak tukar kepada hours tu berapa pula? Ya, terima kasih tolong kira. Kalau 7.5 minit nak tukar pada hours, bahagi 60 juga. Ya. Bagi 60 tengok. Dapat jawapan tak nombor 3 ni? Pandai, bijak, hebat. Semua kira betul, bagus. Macam tu, pandai kira, pandai matematik. Cikgu pandai matematik tau, tapi cikgu tak boleh ajar orang matematik. Nanti cikgu ikut kepala cikgu. Cikgu pernah jadi cikgu matematik dekat staff. Cikgu nangis. Sebab cikgu tak reti ajar. Bila cikgu ajarkan budak tak faham. Lepas tu bila budak tak faham, cikgu stres. Lepas tu cikgu sedih. Lepas tu cikgu nangis sorang-sorang dekat library. Sebab apa? Sebab cikgu paling tak suka jadi cikgu matematik. Sebab cikgu tak dapat nak buatkan awak faham. Okey, yang ini kan cikgu kata refer pada unit. Ni gram, ini sentimeter padu. Sekarang nak jadi kepada gram, dia nak ketumpatan cecair Y. Silinder penyukat G-steam 150 gram. Setelah 80 cm cecair dituang ke dalamnya, G-steam itu akan menjadi 290 gram. Naiklah. Jadi apakah ketumpatan cecair Y? Kena tolak Kena tolak ke? Ya ke? Kena tolak ke tak? Cikgu tak ingat lah yang ni. Oh, dah buat ke belum? Cikgu tak buat lagi ni. Kena tolak ke tak perlu? Silinder sebuah penyukat ber-G-steam 150 gram. Kena tolak le. Kena tolak. 290 tolak 150 bahagi dengan 80. Tapi jangan lupa kat sini tulis G, kat sini tulis centimeter cube. Nanti unit akhir dia akan jadi G centimeter negatif 3. Okey, sila cari jawapan dia. Dapat tak? Dapat jawapan dia. Dapat? Betul tak unit dia? Yang ni salah, yang ni salah, ni bukan jawapan dia. Tapi yang ni kalau kita nak guna kaedah sisihan kan, kita boleh sisihkan. Ni salah, ni unit yang salah. Yang ni ML, GL, ML unit yang salah. So kita dah boleh buat 50-50 dah. Lepas tu baru kita kira sama ada 1.75 atau 1.5. Tapi berdasarkan kiraan, jawapan kita adalah 1.75. A yang betul. Pandai. Macam mana? Okey tak setakat ni? Okey, kita nak go through banyak lagi tau. Masa menceburui kita ada 10 minit je. Macam itulah kita ya. Macam itulah kita masa tu memang jealous betul dekat kita. Tu macam mana cikgu nak explain sampai buat 4. Banyak 4. Okey, soalan bahagian B. Selepas 5 minit, daun perlu dikeluarkan dari tabung didih. Lepas tu kena letak dalam tabung, letak pada iodin. Betul ke? Dia kata. Betul ke kena letak macam tu? Benar ke palsu? Daun perlu dikeluarkan tabung didih dan letakkan diterus dalam larutan iodin. Kalau kita nak uji kanji, iodin yang kena letak atas daun kan? Bukan daun letak dalam larutan iodin, dia kena letak dalam air ni. Awak pernah buat eksperimen ni tak? Kalau eksperimen daun ni, first dia ada daun. Lepas tu daun tu dia kena rendam dengan air panas. Okay, rendam air panas. Lepas tu bila dia rendam dengan air panas, dia akan bawa keluar daun tu, dia rendam dekat dalam alkohol. Lepas tu bila dia rendam dalam alkohol, dia akan hilangkan semua klorofil. Klorofil daun tu akan hilang. Kenapa dia letak dalam alkohol? Sebab dia nak hilangkan klorofil. Lepas dia lunturkan klorofil tu, dia akan hilangkan klorofil. Lepas tu dia rendam dengan air panas balik semula. Dia rendam dengan, ni dia boil, bukan rendam ya. Dia macam masak lah air tu. Dia rendam dengan air panas. Kenapa dia rendamkan dengan air panas? Sebab dia nak lembutkan daun tu. Lembutkan daun tu. Lepas dia lembutkan daun tu, dia titiskan dengan iodin. Kenapa dia titiskan dengan iodin? Sebab dia nak tengok kehadiran, nak uji kehadiran starch. Uji
kehadiran starch. Baju ni dia nak uji kehadiran starch. So awak kena ingat dia punya step tau. Okay, step pertama dia. Ni carilah baju ni kat mana. Baju jalan ni. Kejap cikgu tengah fikir baju anak cikgu jap. Terang lah buka dalam beg tu. Sekejap Mami dah lupa lah. Mami ada bawa baju jalan ni ke tak? Buka lah beg tu. Baringkan dia. First, daun tu nak buat apa? Didihkan. Didihkan. Sebab apa nak didihkan? Sebab nak matikan semua sel-sel dia. Nanti awak akan ingat apa. Rebus air tu dulu. Bila kita dah rebus air tu, kita rebuskan air tu dulu, didihkan dengan air panas. Lepas tu kita rendam dengan alkohol. Bila kita rendam dengan alkohol tu nanti, dia akan hilangkan semua klorofil tu. Daun tu dah tak jadi warna hijau sangat dah. Tapi dia nak buang klorofil je. Tapi kanji dia tak nak buang. Lepas tu dia rendam dengan air panas. Sebab dia nak lembutkan. Sebab lepas kita rendam dengan alkohol, daun tu akan jadi keras. Okay, kalau keras kita nak letak bawah mikroskop, susah pula. Lepas tu meletakkan iodin. Nanti iodin tu boleh uji kehadiran kanji. So jawapan dia adalah false. Sebab step dia salah kan. False. Jawapan dia adalah false. Ya Allah. Okay, false. Okay, warna larutan iodin akan berubah dari perang ke biru tua jika terdapat kanji. Betul ke tak? Iodin pandai. Betul. Dia akan jadi berubah warna. Ingat ya, perubahan warna kena bagi tahu warna asal. Warna asal dia perang ataupun yellow. Warna akhir dia apa? Kalau ada kanji. Warna akhir dia adalah warna biru tua. Kena bagi tahu. Awak boleh fokus lagi ke tak ni? Cikgu rasa macam risau takut fokus awak dah lari ni. Okay, isikan tempat kosong dengan persamaan fotosintesis berikut. Apa tambah apa jadi apa tambah apa? Kita dah buat tadi dah. Cuba tulis. Boleh fokus lagi ya. Teruskan. Kita tak ada masa nak pandang tempat lain. Awak macam menyesal. Sekejap Mama tengah fikir ni. Mama bawa ke tak? Dalam ni tu. Dalam ni ada baju tak ada. Tak. Ush, mana baju ni Buka ni. Dua-dua ni buka. Tu. Seluar. Tapi ni bukan baju. Nak jalan ke? Ni nak jalan ke? Nak ada rumah. Nak ada rumah pakai baju tu. Tak keluar. Sekarang nak habiskan tuition dulu. Nanti kita fikir. Anak cikgu dia nak mandi tak ada baju. Nantilah cikgu fikirkan kemudian. Oh ni apa dan ni apa? Sila lengkapkan. Pandai karbon dioksida yang digunakan dan juga oksigen yang akan dihasilkan. Tahu tak? Pagi-pagi, siang-siang ada cahaya matahari, pokok ni baik. Malam-malam dia jahat. Malam-malam dia rebut oksigen. Juga. Oh lah, buat penat je cikgu cakap. Apa terputus. Tak tahu. Jangan tanya cikgu. Cikgu tak tahu apa yang berlaku. Nak buat macam mana? Kadang-kadang ada benda jelek. Kan? Okay, yang ini soalan saintifik, kemahiran saintifik. Mesti ada. Cikgu tak pergi mana-mana. Cikgu ada je kat sini. Dia putus tiba-tiba. Cikgu tak tahu kenapa. Okay, soalan kemahiran saintifik
saintifik mesti ada. Dia tak boleh tak tanya benda-benda saintifik ni. Kalau awak tengok dekat sini, dia rasa 3 alur. Berapa dia punya decimal place dia? Kejap, kita dah rekod ke belum ni? Kan tak rekod kan nanya. Okey, dah rekod dah. Dia auto rekod. Hmm. Okey, dah rekod. Jadi mereka menyukat 50 ml air menggunakan sindul penyukat. Menuang air ke dalam cawan plastik. Kemudian timbang pula jisim air menggunakan alat radar disediakan. Dah guna timbang, guna sindul penyukat. Lebih tepat tunjukkan. Kenapa cikgu tunjuk? Soalan mesti tanya. Okay, kita tengok ya, apa keadaan dia. Kita kena fikir dia. Sebab, oh, merah. Terus je. Habis tu kita kita bila nak ujung-ujung ni lah nak putusnya. Tak faham betul dengan apa cikgu pakai internet cikgu, internet asset cikgu. Sebab Allah tak share sound. Dia share lagi sekali. Selalu elok je. Tak apalah benda yang menjealous-kan kita ni. Alright, sambung balik. Kita jangan mudah mengalah. Kita akan teruskan kita punya perjuangan untuk belajar ni. Okey? Teruskan. Jangan berhenti berteruskan. Okey. Soalan. Sambung. Sambung kan? Kalau putus lagi, ya Allah, tak tahulah cikgu. Sambung lagi. Soalan dia, mana lagi tepat? Jawapan dia penimbang digital lagi tepat. Kenapa? Sebab lebih banyak tempat perpuluhan. Lepas tu, kerana kepekaan lebih tinggi. Kalau lebih banyak tempat perpuluhan, kerana scale division dia is greater and dia boleh ukur sehingga 2 tempat perpuluhan. Nampak? Kan cikgu kata kalau 0.1 cm dengan 0.01 cm. Mana lebih tepat? 0.01 pula. Mana lebih peka? Sebab apa? Sebab lebih banyak tempat perpuluhan. Itu. Harap-harap lepas ni tak hilang. Penimbang digital lebih accuracy. Kebolehan sesuatu. Okey, ralat ada 2. Satu systematic error. Satu lagi adalah parallax error. Parallax tu manusia. So, kalau manusia kita boleh ulang bacaan banyak kali. Tapi kalau systematic error ni seperti zero error. Systematic error ni seperti zero error. Kalau parallax error ni seperti kaedah membuat bacaan. Kita baca tu macam mata kita sengit sini lah, mata kita sengit situ lah. Lepas tu mata kita kat bawah, kat atas. Mana ada mata kat bawah? Mata kat, kedudukan mata, kedudukan kita ambil kiraan. Macam kita kira tu, macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, dah sampai 10. Kawan kita kata, weh, kau tak tekan jam lagi ke? Tapi sepatutnya dah kena tekan dah. Jadi itu semua ralat manusia. So macam mana? Tak apa. Kita buat sekali. Kita buat eksperimen lagi sekali. Awak pernah buat eksperimen bandul tak? Toing. Pernah buat eksperimen bandul tu? Pendelem. Itu awak ambil masa kan? Tekan jam kan? Betul tak? Cikgu tak hilang kan? Cikgu tak hilang. Cikgu ada lagi. Cikgu ada. Tak, ada yang, okay, ramai yang dah buat. So itu semua ralat lah. Itu semua ralat lah tu. Okay, masa ada lagi. Jangan risau. Masa ada lagi 2 minit. Kita teruskan pada soalan objektif. Soalan objektif banyak ni. Sains tak payahlah. Soalan nombor 1 tak payah. Terus nombor 2. Merengsa. Kenapa perlu digunakan dalam kebut WhatsApp? Nombor 2. Apa jawapan dia? Kenapa merengsa kena gunakan dalam kebut WhatsApp? Asrama kita orang buat banyak eksperimen. Bagus. Sekolah mana tu Aisara? Cikgu awak ni baguslah. Sekolah mana tu? Seseri. Oh, maknanya awak bertuah je mempunyai cikgu yang faham tentang sains ni. Acai pun bagus. Tak, yelah sekolah kita kan. Mana boleh tak bagus.
Okay, buat eksperimen untuk form 1 kena buat eksperimen. Cikgu dulu ajar form 1, form 2. Tapi sekarang cikgu dah tak ajar kat sekolah tau. Sebab cikgu ajar budak besar. Actually cikgu suka budak kecil lagi. Budak kecil ni comel. Dia dengar cakap cikgu. Budak besar ni tak mau dengar dah. Okay, nombor 2. Kenapa kena letak dalam kebut WhatsApp? Nombor 2. Jawapan dia untuk melindungi diri daripada kena asap yang memedihkan mata. Pandai B. Okay, ni jam randik tau. Jam randik ni dia lebih tepat berbanding jam randik biasa. Sebab dia digital. Nampak tu digital. Ada berapa tempat perpuluhan. Banyak tempat perpuluhan kan. Jadi dia lebih tepat. Jadi cari jawapan dia. Jam randik biasa, 1 tempat perpuluhan. Jam randik digital, 2 tempat perpuluhan. So jawapan dia A, B, C, D nombor 3. Jawapan dia, kat sini ramai ada ya. Sesta ada, Seseri ada, MCKK ada, Star ada. Kumpul lah budak-budak SPP dalam ni. Nanti kalau cuti sekolah bulan 5 kan, kita kumpul lagi ramai. Cikgu akan buka slot lebih daripada 90 orang. Sekarang cikgu limit lah, 90 je. Jawapan dia boy, betul. Alright, nombor 4. Apa berlaku kepada objek lebih tumpat kalau air dimasukkan ke dalam baldi berisi air paip? Apa soalan ni? Objek yang lebih tumpat. Okey, objek lebih tumpat tu macam besi ke kan? Air dimasukkan ke dalam baldi berisi air paip. Dia akan tenggelam lah sebab dia lebih tumpat. Betul tak? Betul. Awak sama dengan cikgu. Pendapat kita serupa. Apakah langkah perlu dilakukan semasa menjalankan eksperimen? Apakah langkah perlu dilakukan terlebih dahulu? Sebelum awak buat eksperimen, awak buat apa? Takkan tunggu tengok data ke? Data pun tak ada. Ya, mengenal pasti masalah. Very good boys. Very good girls. Ya, boys and girls. Okey, nombor 2. Namakan sel P. Sel PP ke? Sel darah ke? Sel apa? Sel apakah si PP ini? Sel PP pula dah. Sel P. Sel darah apa yang ada nukleus? Sel darah putih. Ini adalah sel darah putih. White blood cell. White blood cell dia ada nukleus. Dia ada nukleus. Has nukleus. Ni aja bahasa Melayu. Kalau yang ni sel darah merah tak ada nukleus. Tapi dia ada hemoglobin. Dia tidak ada nukleus. Sel darah merah tak ada nukleus. Apakah fungsi sel P? Fungsi dia adalah untuk apa fungsi white blood cell? Cikgu dah cakap dah awal tadi. Betul. Cikgu rasa cikgu cakap non-stop. Cikgu boleh jadi DJ radio. 2 jam cikgu boleh. Actually cikgu boleh ajar 24 jam. Cikgu boleh jadi DJ radio. And apa tu? Tak, cikgu nak jawapan. Sel darah putih dia buat apa? Kill? Ya, bakteria menghapuskan kuman ataupun to produce antibody. Dua-dua ni boleh ya. And okey, bunuh bakteria dan juga menghasilkan antibody untuk protect diri daripada penyakit. Pandai. Sel darah merah? Kill foreign particle boleh. Sel darah merah? To transport oxygen to whole body. Untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Sambunglah sikit ayat tu ke seluruh badan. Janganlah biarkan ayat tergantung. Tahu bila jawab tu kalau ada explanation belakang dia tu sambunglah sikit je pun. Sel darah merah dia angkut oksigen. Dia boleh angkut nutrien ke? Bukan nutrien plasma ke yang angkut? Nutrien plasma yang angkut. Sel darah merah angkut oksigen. Kecuali kalau awak tengok kajian GPT, cikgu tak sure. Tapi yang cikgu tahu plasma yang angkut nutrien, hormon semua tu. Sel darah merah angkut oksigen, darah. Macam tu. Yelah sebab dia darah kan. Sarah kerap sakit kepala. Kita habiskan soalan ni dulu boleh? Sekarang 11.3 minit. Awak nak tinggalkan cikgu ke? Habiskan dulu soalan ni. Sarah kerap letih. Sakit kepala. Aduh, sakit kepala. Dia kurang sel darah merah. Oh, cikgu dah tahu dah penyakit dia. Awak dah tahu penyakit dia? Penyakit anemia kan? Kalau kurang sel darah merah kan? Dia kena ambil zat besi kan? Dia kena makan makanan yang seimbang kan? Sebab dia kena hasilkan sel darah merah kan? Sel P dan sel darah merah dari segi bentuk. Sel darah putih tidak ada bentuk yang tetap. Sel darah merah ada concave, biconcave shape ataupun dui cekung. Nukleus tidak ada pada sel darah putih tetapi sel darah merah ada nukleus. Okey, yang itu cikgu dah terangkan tadi. Cikgu ulang balik. Bentuk. Sel darah putih tidak ada bentuk yang tetap. Sel darah merah ada bentuk yang tetap. Has a definite shape. Bagaimana bentuk sel darah merah? Sel darah merah berbentuk dui cekung. Dalam bahasa Melayu, bentuk dia adalah dui cekung. Dalam bahasa Inggeris,
bentuknya adalah biconcave shape. Itu sel darah merah. Kalau sel darah putih pula, dia tidak ada bentuk yang cetak. Dia boleh berbentuk bulan tapi ada nukleus. Dia boleh berbentuk bintang tapi dia ada nukleus. Dia boleh berbentuk kerusi. Sekejap, macam mana rupa kerusi? Tak apalah, bentuk L lah. Ada nukleus. Dia boleh berbentuk nama cikgu pun boleh. Cikgu Wan Lis. Boleh juga. Sel darah putih dia boleh berbentuk macam-macam bentuk. Boleh bentuk huruf W. Dia boleh berbentuk A boleh. Tapi A, macam itulah. Dia janji dia ada nukleus. Itu dia sel darah putih. Tahu, sel darah putih, white blood cell has no definite shape, but it has nucleus. Sel darah putih has a definite shape. The shape we call it as biconcave shape ataupun dui cekung. Tetapi dia tidak ada nukleus. Tidak ada nukleus. Tidak ada nukleus. Ya, ada nukleus. Tidak ada nukleus. Weh, masa dah habis. Weh. Cikgu tak nak habiskan dengan korang. Tetapi cikgu risau kalau awak dah nak mandi ke? Awak nak mandi ke? Tak mandi pagi tadi ke awak lapar? Lapar cikgu. Cikgu pun lapar juga. Cikgu dah bawa nasi lemak sampai sini tau. Cikgu dekat rumah adik ipar cikgu ni, dekat Puncak Jalil, Bukit Jalil. Adik ipar cikgu masak nasi lemak. Nasi lemak yang cikgu suka. Itulah. Okay, nampak gaya. Okay, yang ni hemostasis. Awak boleh buat. Kita buat soalan objektif boleh? Ataupun kita buat, ni si Toso ni. Kita buat soalan objektif. Sekejap. Cikgu sebenarnya nak cari bab 4 tau. Tapi tak nampak. Manakah bab 4 itu? Sebab cikgu rasa cikgu ada sediakan bahan ni sampai bab 4. Oh, yang ni sama je dengan soalan kita buat tadi. Ni, nampak tak? Kalau boleh kan, tolong siapkan boleh. Walaupun cikgu tidak berada bersama-sama dengan awak. Cikgu tak ada di tepi awak. Cikgu tak dapat nak bincangkan sama-sama dengan awak. Tapi semua soalan yang kita bincangkan tadi, awak dah boleh buat dah. Sama dengan kita belajar. Fotosintesis. Nampak ni? Dah tahu dah apa nak isi kat tempat kosong ni kan? Dah tahu dah nak isi apa. Awak tahu semuanya. Tahu buat dengan lancar tanpa cikgu buat dengan lancar. Okey, dah masuk bab 4. Patutlah cikgu asingkan bab 4. Kita buat latihan bab 4 sikit. Bunga. Seks dan asexual. Yang manakah ciri-ciri pembiakan aseks? Adakah bunga sahaja ataupun haiwan pun boleh? Ni betul tak? Adakah tumbuhan sahaja? Bolehlah. Ameba hydra? Bolehlah. Manusia? Manusia tak aseks je. Manusia seks. Alah ni. Okey, apakah jawapannya? Nombor 1, kita nak buat soalan bab 4 ni. Sian, awak bab 4 tak buat lagi. Ya, betul. Jawapan dia adalah Q dan R. Baru belajar sikit. Siapa tak belajar bab 4 pun boleh buat soalan. Okey, pembiakan aset suatu organisme. Yang manakah menerangkan proses dalam rajah? Ini apa dia? Amoeba. Amoeba mana? Dah nampak dah jawapan dia. A, B, C. Pilih A, B, C. Antara A ke B ke C? Tengok pun dah tahu dah. Yes, C. Betul. Cikgu laju sangat ke? Ya, cikgu laju. Memang macam tu. Kita kena laju. Masa tak tinggalkan kita. Kejap. Masa tinggalkan kita. Masa tengah tinggalkan kita. Betul. Kita kena laju. Okey, baca lagi soalan. Rajah 2 menunjukkan sistem pembiakan perempuan. Okey, boleh. Apakah fungsi bahagian P? Fungsi yang mana tu, Fungsi bahagian P, fungsi apa tu? Ni, uterus. Uri, ni lah kawasan dia. Ini dinamakan sebagai uterus. Apakah fungsi uterus? Ia tempat embrio berkembang dan juga membesar. Pandai. Nanti dia besar jadi fetus kan? Lepas fetus dia jadi, nanti dia keluar daripada uterus tu jadi baby. Allah, ramainya jawab. Pandai. Awak dah tak sabar nak makan sabar sistem pembiakan perempuan yang manakah yang betul? Cervix mengeluarkan mukas untuk membantu sperma berenang. Ya ke? 4B. Persenyawaan antara ovum dan sperma berlaku di uterus. Salah. Dia berlaku di tube fallopian. Embrio berkembang membesar di tube fallopian. Tak boleh. Kalau dia membesar di tube fallopian, pecah tube fallopian tu. Ovari hanya menghasilkan hormon seks wanita. Nombor 4 apa jawapan dia? Cikgu ulang balik. Nombor 4. Pernyataan manakah benar tentang sistem pembiakan perempuan? Cervix mengeluarkan mukas untuk membantu sperma berenang. Boleh jadi betul sebab berenang kena ada cecair. Okey. Lepas tu dia kata persenyawaan ovum dan sperma berlaku di uterus. Okey, kita buat kaedah sisihan. Kalau tak tahu kita kena sisihkan. Persenyawaan berlaku di fallopian tube. Mesti berlaku di tube fallopian. Tube fallopian. Tahu? Ni salah. Dia tak berlaku di uterus. Embrio berkembang di tube fallopian. Salah. Kalau dia dia kan ni kan tube fallopian tu kan. Ni fallopian tube, ni macam ni, ni macam ni. Ni macam ni. Okey, ni. Okey, yang ni fallopian tube.
Kalau dia berkembang, ini hanya jadi zygote saja. Dia jadi zygote. Dia zygote tu yang mana cikgu? Zygote tu yang ovum campur dengan sperm. Ovum campur dengan sperm jadi zygote. Zygote tak apa kat sini. Lepas tu dia akan mitosis, dia akan bahagi sel. Lepas tu kan dekat sini ni, ni kan ada darah yang dah tunggu tu kan. Darah yang dah tunggu tu nanti dia akan menempel dekat sini. Yang ni nanti bila dia menempel kita namakan dia sebagai embrio. Embrio. Embrio tu dia akan besar. Embrio tu dia akan besar dekat kawasan sini dan nanti dia akan menjadi fetus. Bahasa Inggeris fetus, dalam bahasa Melayu fetus. Bila dah jadi fetus nanti dia besar lah. So dia salah. Embrio berkembang di fallopian salah. Itu dinamakan sebagai ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy maknanya dia tak membesar dekat dalam uterus, dia membesar kat tempat lain. So salah. Okay, ovari hanya menghasilkan hormon seks wanita. Macam betul. Sebab bukan dia hasilkan ovum ke? Kan? Ovari hasilkan ovum kan? Mana boleh ovari hasilkan sperm kan? Betul tak? Betul tak? Betul ke? Okay, ya, betul. Ovari hanya menghasilkan hormon seks wanita. Mana ada dia hasilkan sperm, dia hasilkan ovum sahaja. Okey, masa cikgu, cikgu dah lebih 10 minit tau. Siapa yang nak tinggalkan cikgu dipersilakan. Cikgu tak tahan awak. Tapi siapa yang nak stay, kita habiskan buat soalan objektif ni lah. Sebab cikgu rasa macam awak boleh tengok rakaman. Siapa yang tak nak stay, awak boleh tengok rakaman. Okey. Ni nombor 4. Kalau ikut jawapan belakang dia A tau. Sistem pembiakan perempuan. Tapi pada pendapat cikgu, jawapan dia macam D ni. Kan? A tu takkanlah ini je semata-mata, betul tak? Ke cikgu silap? Ke jawapan yang silap? Sebab ovari hasilkan hormon seks wanita. Oh, salah ni. Okey, korang. Nak mana jawapan kita dah salah. Sebab yang ni salah. Tahu kenapa salah? Cikgu tulis salah. Bukan hormon. Dia hasilkan sel. Ovum tu bukan hormon. Ovum tu sel. So, ni salah ni. Okey dah, tak ada jawapan lain. Kita terpaksa ambil A. So, jawapan belakang tu betul. Kan? Allah. 234. Awak stay. Sambil makan, sambil belajar. Wow. Nampak gayanya kita sudah ada, macam tengok wayang. Kita dah ada fan untuk kita tengok cerita, belajar sambil makan. Okey, awak boleh belajar sambil makan. Cikgu tak boleh. Sebab kalau cikgu makan, nanti keluar makanan tu sambil cikgu bercakap tu. Sekarang keluar dekat skrin sekarang. Macam mana? So nombor 5, kita haid terdiri daripada 4 fasa. Tahu kan? Antara berikut yang manakah fasa perovulan? Fasa perovulan tak ada kertas tapi kena stay. Tak apa. Awak exam dah habis tapi kena stay lah. Ilmu kot belajar. Okay, ovulation tu macam dia nak pregnant, dia kena tunggu ovulation day ni. Kalau hari yang ke-13, hari ke-14, hari ke-15 paling bagus lah. Nanti ada ovum akan keluar. So ovum ni dia tunggu je sperm. Sperm bila nak datang. Jadi itu kita nak panggil sebagai fasa apa? Soalan tanya, which of the following is the phase when ovulation is occur? Fasa subuh lah kan? Betul tak? Cikgu rasa fasa subuh lah. Sebab itulah yang nak tunggu nak jadi pregnant pun. Jawapan dia ya. Fasa subuh. Fertile phase. Nombor 6. Dia menunjukkan fetus di dalam. Habiskan soalan ni. Objektif ni sikit je ni. Sebab alang-alang belajar bab 4 ni. Fetus dalam uterus seorang ibu. Apakah fungsi bendalek X cecair amnion? Amniotic fluid. Nama bendalek X ni adalah cecair amnion. Cecair amnion ni dia nak menyerap hentakan. Dia tak nak bagi baby tu. Kan otak kan tergegar pula dari dalam perut lagi. Daripada uterus lagi dah tergegar kepala otak dia kan. Jadi dia macam nak relax je. Dia act as a cushion. Bertindak sebagai cushion. Act as a cushion to absorb hentakan. Concussion. Macam tu. Nombor 6 jawapan dia apa? Tak ada jawapan kat sini. A bukan, B bukan. Oh, pandai. Dah tengok jawapan dia. Bertindak sebagai cushion. Betul. C. Apakah proses yang berlaku sebab zygote membahagi menjadi embrio? Embrio akan pergi menempel dekat dinding uterus. Dah ada jawapan. Yes. D jawapan dia akan menempel. Okey, 4.5. Gaya hidup tidak sihat seorang wanita hamil dihisap rokok. Bila dihisap rokok, apakah risiko dia? Keguguran. Lagi. Kelahiran pramatang. 1 dan 4. Boy kan? Betul tak? Hepatitis ni apa kaitan dengan hisap rokok pula? Ya, 1 dan 4 boy.
Okay, yang ni pula, apakah yang benar mengenai fungsi protein dan kalsium? Protein tu tumbuh sel baru, kalsium tu untuk tulang. So awak cari je lah jawapan kat sini nombor 9. Jumpa tak jawapan dia? Jumpa tak nombor 9 ni? Jumpa tak jawapan dia? Nombor 9. C, pandai. Awak jumpa jawapan dia ya. Bagus. Okey, pernyataan yang betul mengenai pembiakan seks dengan aset. Pembiakan aset berlaku dalam organ ringkas. Macam betul. Pembiakan seks melibatkan satu induk. Salah. Pembiakan seks dua induk. Dia mesti ada male and female gamet. Ni salah. Okey, belahan dia dua pembahagian seks induk kepada 4. Salah. Dua je. Persenyaan dalam berlaku apabila gamet jantan bercantum di dalam organisma betina. Macam betul. So, awak nak cakap apa ni? 1, 1, 1, 4. Elek Arik. Macam tak biasa tengok jam. Okay. Okay, mari kita tengok nombor 1. Kalau awak nak keluar, awak keluar je. Kalau awak tak nak keluar, duduk dengan cikgu. Cikgu kurung awak ni. Masuk dalam penjara cikgu. So, jawapan nombor apa yang betul? 1 dan juga 4 sahaja. Jangan gata-gata nak letak pangkal kat sini ya. Sebab arahan tak suruh. So, kalau arahan tak suruh, awak letak kat situ saja. Okay? Okay. Dah. Buatlah sendiri yang lain tu. Terencat cikgu nak ajar awak lagi. Sebab awak dah tunjuk jam kat cikgu. Tak apalah. Okay, yang lain buat sebagai latihan. Okay. Kita tuition lagi dalam cuti sekolah nanti. Cikgu rasa macam nak sambung bahan ni cuti sekolah nanti. Okay? Dia macam buku yang sama je. Buku Mahir. Kalau awak rajin, awak beli buku ni. Buku Mahir ni. Cikgu suka buku ni. Sekejap ya. Mana buku Mahir ni. Okay. Tekan dekat sini. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Sebab cikgu pun lapar ni. Mahir. Tak. Bukan. Kita stop bukan sebab kawan awak. Tak. Cikgu kebuluran ni. Sains tingkatan 2. Tingkatan 2. Cikgu dah tak tahan nak makan nasi lemak dah ni. Okay, awak beli buku ni. Buku ni bagus. Ni buku ni kan. Mahir ni dia ada jual kat Shopee pun ada. Dekat mana-mana pun ada. Kalau tak beli, awak pakai yang cikgu bagi. Sebab yang cikgu bagi bahan ni semua daripada buku ni cikgu ambil. So, boleh kita bincang-bincang lagi. Tahu? Alamak. Awak pergilah tingkatan 1. Ni tingkatan 2 ni contoh je. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye. Jom makan. Kita makan tau sama-sama. Terima kasih cikgu. Makan sama-sama cikgu. Okey. Sekejap cikgu hantarkan. Bye Ya, bye. Nanti awak tak payah. Kita bahan. Okey, bye. Sama-sama. Jom makan jom. Sama-sama semua. Assalamualaikum. Kesalam. Jom. Jom makan jom. Okey, sama-sama Yusof. Sama-sama semua. Bye. Jom makan. Nanti cikgu bagi. Bye, Man.